Assalamualaikum. Ini mak makan nasi goreng. Nasi goreng apa ya? Nak kata nasi goreng kampung bukan. Nasi goreng bodoh lah, lebih kurang macam gitu. Yuk kita makan yuk. Tapi mak minta maaf lah, mak tersalah masuk warung lah agaknya. Ni dah dekat tengah hari. Semua mak bila mak masuk ni semua benda dah habis. Jadi mak order lah nasi goreng. Tapi ya Allah tak sedap langsung. Minta maaf lah. Kau tengoklah muka mak ni. Memang tak sedap. Habis nak macam mana? Nasi goreng kampung tapi rasanya lebih sedap kalau kita masak kat rumah gitulah. Lebih kurang macam itu. Tapi makan jugalah sebab kita dah bayar kan. Tapi lain kali tak mungkin lah mak nak datang lagi. Biasalah macam gitu. Aku dah tersalah masuk warung. Tergebil-gebil mak nak makan. Ini mak masukkan suara kendian lah ya. Lagipun mak tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi kita makan tengah hari lah. Ada benda satu je yang sedap. Tu ayam gorengnya. Ayam goreng je yang sedap. Lain. Gitulah. Mak ni pandai je komplain dek. Habis macam mana? Tak puas hati. Mahal tau. Sekarang barang mahal. Minyak naik. Barang makanan semua naik. Itulah. Yolah kita makan sambung lagi. Oh tengoklah muka mak terkebil-kebil. Nak habiskan memang tak habis lah. Sayang kan? Okeylah. Assalamualaikum. Ini dia. Ini aja lah yang sedap. Okey.